Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rizwan Jalaluddin, Pengurusi Ahli Lembaga Pengelola Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz. Yang berusaha Wan Hajah Siti Nurbaya Abdul Rahman, Ketua Operasi Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Bait Izzuddin bin Wan Mustafa, Pengetua Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Said Abi Mahfuz bin Said Ahmad, yang di-Pertua Persatuan Permufakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz bagi sesi 2024 hingga 2026. Dan tidak dilupakan juga barisan asatizah-asatizah, barisan ahli jawatan kuasa pakat, seterusnya para ibu bapa hadirin yang dikasihi sekalian. Buluh diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Hadirin dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Asim Abdul Karim Uthman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم هبنا بيتا ومدرسة، مدرستنا المدرسة العثمانية، لا يتسرب سره ولا ينفد خيره ولا يختفي بريقه ولا يتسلله جفاء ولا يثقله بلاء. واجعله اللهم يحسن الجوار وصب عليه الخير صبا، ولا تجعل العيش فيه كدا، وأسعد من يسكنونه واملأ تفاصيله حبا وبهجا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا ميمونا، ولا تجعل اللهم بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Asim Abdul Karim Uthman atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya majlis menjemput yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Said Abi Mahfuz bin Said Ahmad selaku yang di-Pertua Jawatan Kuasa Persatuan Permufakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz untuk menyampaikan ucapan. Falyatafaddal mashkura.
Bismillah. Cepat majlis kita ni. Awal majlis kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa wa ijtaba nurul huda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Salawatullah wa salamun alaihi wa ala ashabi wa tabi'in ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih pengerusi majlis yang saya sayangi, pengerusi ahli lembaga emas Tuan Haji Muhammad Ridwan bin Jalaluddin, yang dihormati Puan Hajah Siti Nurbaya binti Abdul Rahman, Ketua Pengurus Operasi Emas, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Abdul Ba'is Izzuddin, Ketua Emas, para asatizah, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dirafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan umur, masa, tenaga dan kesihatan secara sempurna yang dianugerah kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak adalah anugerah ilahi dan amanah kepada kita untuk kita dan sesiapa sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik dan membimbingnya ke jalan yang lurus dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik adalah satu ujian dan cabaran kepada semua, sama ada ibu bapa, para asatizah dan juga guru. Pendidik yang paling agung dan sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sebagai ibu bapa, ibu dan ayah, guru dan ustaz atau ustazah mengambil pedoman dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itsu li utammima makarimil akhlaq," aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, adalah moto atau objektif yang hendak ditanam dan dicapai oleh kita semua sebagai ibu bapa maupun para asatizah. Ya, ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada para asatizah yang berusaha mendidik anak-anak ini, bukan sahaja mendidik tetapi memastikan para pelajar berjaya menghafaz Al-Quran dengan mantap serta berjaya khatam Al-Quran secepat mungkin dan sebaik mungkin. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Itulah jasa besar para asatizah yang tidak mampu para ibu bapa tandingi. Begitu juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada ibu bapa Madrasah Uthmaniyah Ismat Tahfiz yang mana tanpa jemu membantu melalui kewangan untuk memastikan madrasah dan para pelajar dapat menikmati hidangan special di bulan Ramadan. Sekali lagi saya memohon agar ibu bapa sama-sama dapat meneruskan bantuan kewangan untuk menambah baik prasarana madrasah bagi keselesaan para pelajar. Yang terakhir, tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada barisan ahli jadualkan sepakat dalam kesibukan masing-masing menguruskan kerja dan keluarga, tetapi masih dapat meluangkan masa untuk sama-sama mencari idea dan manfaat kepada madrasah serta para pelajar tahfiz. Kami pernah pergi ke Perak, ke madrasah Miftah Jannah semata-mata untuk melihat pengurusan madrasah tersebut yang kami cuba applykan di sekolah emas yang mana yang mampu di-applykan. Di antaranya kami cuba untuk memastikan pengurusan-pengurusan seperti disiplin anak-anak disampaikan kepada pengetua dan juga ampayan laju yang mana insya-Allah nanti saya akan launchkan pintu wakaf berkaitan hal-hal tersebut insya-Allah.
dalam mesyuarat nanti. Dan untuk tujuan itu kami meluangkan masa sama-sama pergi ke sana, mengambil masa daripada pagi sampai kepada tengah hari, berbincang dengan ustaz di sana bagaimana menguruskan situasi-situasi tertentu, dan banyak kami dapat manfaat daripada situ. Dan alhamdulillah Ustaz Salman berada kat situ juga, tidak loket untuk membawa kami mengelilingi sekolah mereka, melihat bagaimana keadaan-keadaan tersebut. Dan alhamdulillah kami selesai dengan baik dan dengan harapan yang tinggi agar insya-Allah satu hari nanti MAS akan menjadi lebih baik daripada sekolah tersebut, insya-Allah. Terima kasih juga saya ucapkan, tak lupa saya ucapkan kepada barisan AJK saya, Timbalan yang Dipertua Encik Osman, Setiausaha Puan Nadia, Bendahari Encik Fitri, AJK, Puan Intan, Puan Siti, Puan Latifah, Puan Safina. Itu juga tak lupa AJK di kalangan Asas Liza, dan juga akhir sekali Ustazah Suhaila yang banyak membantu menyiapkan mini AGM pada tahun ini. Saya akhiri ucapan saya dengan 3 rangkap pantun yang saya sediakan, bukan daripada ChatGPT, ni reka sendiri duduk. Pantun untuk pakat. Mendayung sampan membelah selat, mudik ke hulu meniti adat. Pakat ingin terus berkhidmat, menabur jasa, menerima berkat. Pantun kedua untuk ibu bapa. Anak bertuah, anak Uthmannya, dipahat kemas dengan Qurannya. Sabar dan tekun, wahai ibu dan ayah, mengira menghitung anak syahadat. Pantun ketiga untuk sekolah. Nabi maklumkan syafaatnya berkesan, akhirat kelak mencari teman. Marilah semua janganlah terbeban, membantu madrasah demi Al-Quran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abi Mahfuz bin Syed Ahmad atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Baik Izzuddin bin Wan Mustafa, Pengetua Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz, untuk menyampaikan ucapan. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Jalaluddin selaku pengurusi Lembaga Pengelola MAS. Yang berbahagia Puan Hajah Siti Nubaya binti Haji Abdul Rahman selaku Ketua Pengurus Operasi MAS Barisan ALP. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abi Mahfuz selaku yang dipertua pakat Barisan AJK Pakat, Dif-Dif Jemputan, Barisan Asatidah serta ibu bapa, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan Pakat kali ke-8. Sedar tak sedar Pakat sudah memasuk tahun ke-8 dan MAS pun sudah menjangkau lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tuan-puan, pertamanya pada pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang Masya Allah, Tabarakallah dapat hadir secara fizikal
Walaupun jumlah kita pagi ni tak berapa ramai sedang menunggu ibu bapa yang lain, tapi Alhamdulillah tuan-tuan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dengan kehadiran yang sangat awal. Moga-moga ia juga memberi kesan, memberi implikasi yang baik kepada prestasi anak-anak tuan-tuan di MAS, insya-Allah. Itu juga terima kasih diucapkan kepada segala komitmen yang diberikan oleh pengarah program EJK, program Barisan At-Tasizah, dan pelajar-pelajar. Saya difahamkan semalam ada yang berjaga sampai pukul 2-3 pagi untuk menyiapkan persiapan majlis kita pada pagi ini dengan backdropnya, dengan hiasannya, Masya Allah. Moga-moga Allah SWT mengurniakan pahala yang berganda lah, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun mendengar ucapan daripada Al-Fadhil Ustaz Syed Abi Mahfuz tadi. Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga, merasa sangat terharu dengan segala usaha dan pengorbanan daripada pihak Pakat. Pakat adalah antara tulang belakang bagi Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz. Tanpa Pakat, mungkin beberapa program kita terpaksa, kita tergendala dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, dengan bantuan daripada Pakat, banyak yang telah disumbangkan oleh Pakat, yang mana mungkin nak dinyatakan di sini tak terkata. Saya pernah sebut dalam mesyuarat agung tahunan yang lepas, antara sumbangan-sumbangan Pakat dari sudut prasarana, dari sudut sumbangan, dari sudut tenaga dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini pun difahamkan Pakat juga sanggup untuk turun padang menjadi EJK, membantu melancarkan program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Mesyuarat agung tahunan kali ini tidak melibatkan pemilihan jawatan kuasa baharu. So insya-Allah mesyuarat agung tahunan kali ini kita akan kita akan fokus kepada minit mesyuarat serta isu, usul dan cadangan yang dibangkitkan. Tuan-tuan, sebelum kita pergi pada mesyuarat agung tahunan Pakat sekejap lagi, suka untuk saya peringatkan kepada kita semua bahawa dalam menghafal Al-Quran tidak boleh lari daripada cabaran lupa, cabaran putus asa, cabaran penat, mengantuk, tak fokus dan sebagainya. Kalau tuan-puan tanya kepada anak tuan-puan, sudah tentu 1001 alasan akan ada. Ada yang mengimpikan untuk berhenti sekolah, ada yang bercadang tak mahu dah teruskan hafazan Al-Quran, nak masuk sekolah akademik. Tuan-puan, saya sentiasa ulang perkara ini, yang mana dalam kita menghantar anak kita untuk menghafal Al-Quran, kita sebenarnya akan diuji, bukan sahaja pelajar. Pelajar sudah tentu akan diuji, itu wajib akan diuji. Tapi tuan-puan selaku ibu bapa, selaku keluarga, memang juga akan diuji. Mustahillah kalau kita katakan kita ingin hantarkan anak kita ke sekolah tahfiz, kita tidak diuji. Kita akan diuji, terutama kalau yang terlampau rapat dengan anak, kita akan diuji dengan perpisahan sementara. Nak tunggu home leave mungkin lambat 2 minggu. Ataupun perpisahan yang mana mungkin kalau kita daripada jauh, ada ibu bapa yang saya tahu setiap kali anak dapat home leave, turun daripada Kelantan, perempuan turun daripada Kelantan hari Jumaat, tahu anak dapat home leave, ambil balik Kelantan, datang balik. Ada yang daripada Johor, tahu anak dapat home leave, sanggup datang daripada Johor, ataupun sanggup uruskan dari sudut tiket dan sebagainya, dan mereka melaksanakan itu dengan Masya Allah, Tabarakallah, sungguh hebat, sungguh baik. Kenapa? Kerana ingin meraihkan pelajar, anak-anak tuan-puan yang mendapat home leave. Ya, saya dengar beberapa komentar daripada ibu bapa mengatakan sekolah kita ni kerap dapat home leave. Saya ulang lagi sekali, tuan-puan, kalau sebelum PKP home leave kita lagi kerap 1 kali seminggu. Sekarang ni kita tukar kepada 2 kali seminggu, dan kita telah buat beberapa penambahbaikan. Antara penambahbaikan yang kita buat, kita ubah daripada pemakluman home leave daripada hari yang sama
kita ubah kepada hari Khamis. Jadi tuan-puan sepatutnya dah boleh tahu anak tuan-puan boleh balik ke tidak minggu ni, Jumaat atau Sabtu. Tengok prestasi pada hari Khamis lagi. Dan insya-Allah kita akan tengok lagi kalau ada penambahbaikan yang lebih baik, kita akan tambah baik. Dan tuan-puan, apabila anak kita mendapat home leave, kita bukan sekadar bawa mereka balik, benarkan mereka main game, benarkan mereka tengok TV, tak tuan-puan. Itu adalah masa untuk kita bersama dengan mereka, untuk kita tanya prestasi mereka. Kalau mereka kata hafazan itu susah, ya tuan-puan, hafazan itu susah. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran tentang bahawa Allah SWT mewajibkan kepada Nabi Muhammad ini untuk bangun malam. Kerana Quran itu berat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dalam ayat yang lain, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan, kami akan campakkan kepada kamu kata-kata yang thaqil, berat. Quran itu berat. Berat kepada siapa tuan-puan? Berat kepada hati yang tidak menerima cahaya Al-Quran, ataupun kuat kepada seseorang yang tidak berada dalam cahaya Al-Quran. Mungkin suasana rumah kita tak kondusif untuk suasana Al-Quran. Mungkin suasana persekitaran juga tidak kondusif untuk Al-Quran. Itu akan menyebabkan Al-Quran ini jadi berat. Kita lah selaku ibu bapa yang akan membentuk rumah kita. Sebab tu kami pesan juga kepada tuan-puan, kalau anak tuan-puan dapat home leave ke, dapat cuti ke, wajibkan setiap pagi, setiap malam Quran. Kalau lebih baik adalah pastikan mereka ni tasmik pada tuan-puan, kan? Hafazan mereka, bukannya baca tengok sahaja. Orang yang menghafal Quran kalau baca tengok tuan-puan, biasanya dia tidak akan membantu sangat dari sudut hafazan. Dia kena fokus, kena tutup juga. Sebab tu kalau boleh tasmik. Sebagaimana Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran dia kepada Jibril setiap kali Ramadan. Perlunya untuk tasmik. Jadi tuan-puan, Allahumma salli ala Muhammad. Cabaran akan sentiasa ada. Cabaran kedua, cabaran fikir anak kita di sini terlampau lama. Tuan-puan, kami di pihak madrasah, kami tak mahu pun pegang anak tuan-puan lama. Kalau ikut pada program sekolah, kita mahu anak tuan-puan selesai ikut program, iaitu maksimum 3 tahun sebenarnya. Maksimum 3 tahun, kita tak mahu pegang lama sebab kita tahu anak tuan-puan nanti ada cita-cita yang lain. Mungkin nak jadi doktor, mungkin nak jadi usahawan, mungkin nak jadi engineer, dalam pelbagai bidang yang lain. Tapi tuan-puan, ia bukan satu perjalanan yang mudah. Terutama bila tuan-puan, kalau tuan-puan, anak tuan-puan dah sampai ke tahap ni, iaitu sampai ke cycle 10, cabaran berganda-ganda tuan-puan. Biasa saya dengar capai cycle 10, ada yang akan cakap nak berhenti sekolah. Saya kata tuan-puan, itu dah sampai separuh Quran. Memang godaan akan lebih dahsyat. Sebab itu kalau dah sampai cycle 10, kadang-kadang tuan-puan tengok kami berikan kepada anak tuan-puan haslama untuk ulangan. Haslama ni bukan saja-saja tuan-puan. Kami juga buatkan sistem tepuk kepada anak tuan-puan. Bukan saja-saja ada yang mengadu kata anak saya dah 2-3 kali tak dapat setepuk. Tuan-puan, tujuan utama kita hafal Quran untuk ingat, bukan sekadar untuk mendapat gelaran nama. Kerana kita kena ingat, orang yang menghafal Quran ni boleh jadi antara dua. Pertama, sama ada dia mendapat syafaat Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penyokong dia, menyelamatkan dia pada hari kiamat. Atau yang kedua tuan-puan, Al-Quran sendiri akan melaknat penghafal Al-Quran tersebut. Sebab itu penting untuk kita pastikan Al-Quran itu ingat, ia adalah amanah yang berat. Dan ia bukan sahaja menjadi amanah kepada anak tuan-puan, ia juga menjadi amanah kepada tuan-puan nanti. Di bawah mas mungkin kami akan cuba sedaya upaya untuk jaga. Tapi apabila di luar sana, itu adalah di bawah tanggungjawab tuan-puan dan anak tuan-puan. Jadi tuan-puan, saya memohon kerjasama daripada tuan-puan. Mohon untuk berikan sepenuh kerjasama, sepenuh komitmen kepada Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz,
dalam apa jua program, dalam apa jua tindakan, ya, kami tidak lari daripada masalah, kami tidak lari daripada kesilapan, kami akan belajar. InsyaAllah doakan kami. Suatu kami juga minta, biasa kalau ibu bapa dia akan doakan kepada anak dia. Tuan-puan, sekali lagi saya beritahu, doakan bukan sahaja kepada anak tuan-puan saja, doakan juga kepada rakan-rakan mereka, doakan juga kepada guru yang mendidik mereka, doakan juga kepada pihak pentadbiran supaya dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Kan? Kerana kita adalah 3 rumpun. Kan? Kita, ibu bapa, pentadbiran dan guru, ketiga-tiga ini memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan generasi Al-Quran. Tuan-puan, saya ada masa sikit saja lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan, kepada tuan-puan yang Masya Allah menghantar anak tuan-puan untuk belajar ke Turki, untuk hantar sambung pengajian ke Turki. Ia adalah satu peluang keemasan. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang jumpa. Ada tuan-puan, ada ibu bapa yang masih lagi belum jelas tentang perancangan sekolah, apa anak tuan-puan akan pergi ke mana selepas ini. Tempoh hari kita dah buat penerangan dalam town hall, ada yang masih lagi belum jelas, boleh datang jumpa, buat appointment dengan kami, nak datang, nak tanya tentang perancangan macam mana, sekolah mana nak cuba masuk dan sebagainya. Dan tuan-puan, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, selamat pengantin baharu juga kepada salah seorang daripada ustaz kita yang melangsungkan perkahwinan beliau pada hari ini, pada hari yang sama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat. Dia tak bersama dengan kita pada hari ini. Dan begitu juga yang terakhir sekali, tuan-puan Ustaz Asim Abdul Karim Osman, guru kita daripada Syria, yang telah berkhidmat dengan kita lebih kurang 11 tahun, akan pulang sementara ke Syria lebih kurang 2 bulan setengah. So alhamdulillah, negara beliau telah pun bebas. So dia akan pulang sementara. Jadi dia mengalu-alukan jika tuan-puan ada ingin menyumbang lah, dan dia akan bawa semua sekali anak-anak isteri dia dan jumpa sanak sekeluarga dia kat sana, dan ia memerlukan kos yang sangat besar lah. Jadi moga-moga dengan infak tuan-puan juga dapat membantu mengurangkan sedikit perbelanjaan beliau untuk pulang. Dan jangan risau, walaupun Ustaz Asim pulang, kami ada perancangan macam mana untuk susun atur kelas beliau, insya-Allah. Jadi saya kira masa saya telah pun tamat. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Baiz atas ucapan itu tadi. Baik, sebelum kita teruskan pada majlis kita, dimaklumkan di sebelah kiri dan kanan tuan-tuan dan perempuan terdapat chai. Apa itu chai? Chai itu biasa teh. Jadi kepada yang mungkin nak melegakan dahaga tu, ya, boleh ambil di sebelah kiri dan juga kanan tuan-tuan perempuan. Baik, kita teruskan dengan majlis dengan menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Jalaluddin, pengerusi ahli pengelola Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya meresmikan mesyuarat agung Persatuan Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz yang ke-8 ini. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Terima kasih. Nak panggil Mu'alim Firas. Alhamdulillah, anak buah sekolah emas lah kan, kembali bertugas di tahniah dan terima kasih. Berbahagia dan dikasihi Ustaz Pus yang banyak menolong sekolah. Semoga segala jasa-jasa beliau dirahmati, diberkati, jadi amal jariah untuk mendapat kebahagiaan dunia akhirat dan rezeki firdaus. Ustaz Baiz, guru besar sekolah, guru-guru lain, Puan Hajah Nobaya, ibu bapa yang dihormati dan disyukuri, pelajar-pelajar semua yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengadakan mesyuarat pakat yang ke-8, ya, Mesyuarat Agung yang ke-8, insya-Allah. Dan pada hari ini kita sama-sama bagi idea, bagi feedback supaya kita boleh perbaiki pakat, boleh perbaiki MAS, untuk MAS terus dapat menyumbang kepada menjadikan MAS satu institusi pendidikan yang cemerlang dan lebih baik, insya-Allah. Dan seterusnya juga, jika ada feedback, tidak semestinya mesyuarat agung nak bercakap dan nak bagi feedback. Boleh juga pada waktu-waktu lain, boleh jumpa Puan Hajah Nobaya yang ada di sekolah, Ustaz Baiz, of course, yang sentiasa, ataupun guru-guru lain. Dan jika ada keperluan, boleh saja untuk beri untuk WhatsApp dan bercakap dengan saya. Jika ada benda-benda lain yang lebih mungkin consider sensitif ataupun lebih besar untuk dibincangkan, saya terima, insya-Allah. Dan kita sama-sama, sekolah ni sekolah kita, jadi apa sahaja komen, idea, kita terima dan kita bincangkan, insya-Allah. Seterusnya juga, pada hari ini saya berterima kasih pada pihak sekolah, lebih-lebih lagi pakat, ya, Ustaz Abi, yang bersama-sama anggota lain, termasuk yang volunteer menjadi AJK, yang menjaga sumbangan-sumbangan, ya, untuk program hari ini dan juga program-program lain. Tadi Ustaz Abi pun ada sebut, selepas ini ada program-program lain dan juga yang dibuat, dan saya insya-Allah akan sentiasa bersama pakat untuk memperbaiki, untuk memajukan sekolah MAS, insya-Allah. Berkenaan dengan majlis ni, jadi saya rasa pihak sekolah dan pakat telah memilih, walaupun majlis hari raya dah bukan Syawal, dah jadi Zulkaidah, tapi tak apalah, kita sama-sama insya-Allah dapat berjumpa, bersua, bolehlah minta ampun, maaf dan sebagainya sempena Syawal, lepas Ramadan dan lain-lain. Tetapi bagi saya, apa yang lebih penting lagi, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah 2 Al-Baqarah 185, saya quote, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan yang dah lepas sebulan lebih adalah bulan latihan. Pada masa itulah semua orang Islam lebih berusaha di dalam pelbagai perkara keagamaan.
Yang tak baca Al-Quran pun Ramadanlah dia baca Quran. Yang tak khatam Al-Quran, bulan Ramadanlah dia khatam Quran. Yang tidak bertahajud, Ramadanlah bertahajud, berzikir, menjaga segala perkara-perkara lain, meninggalkan dosa-dosa, mengingati sesama sendiri supaya tidak mengumpat, supaya Ramadan itu apabila buka puasa bukan jadi buka puasa yang pahalanya kosong, yang dapat hanya lapar dan dahaga. Begitulah hampir ke semua manusia begitu, termasuklah bersembahyang jemaah, ya. Kalau hari lain kat pejabat, waktu zuhur dengan asar orang tak ramai. Saya tak nak cerita tempat orang, saya cerita pejabat saya sendiri. Kalau Ramadan tu penuh, ramai. Kalau ustaz mengajar pun ramai. Begitulah. Jadi kesimpulannya, Ramadanlah kita banyak melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara larangan dan keburukan. So, setelah habis latihan Ramadan sebulan, sepatutnya ia memberi sedikit ataupun banyak sumbangan kepada kita untuk meneruskan segala usaha yang telah kita lakukan. Jadi saya tak nak cerita pasal orang lain, saya cerita pasal diri saya sendiri. Di dalam program kita di Masjid Desa Sentosa itu, pengurusi kita Ustaz Abi ada sebut, siapa yang tak baca Quran satu juzuk tu macam neraka. Dan saya mengalami baca hari itu. Sebab dulu saya baca dan kemudian saya kurangkan, jadi hanya bukan 1/3 tiap-tiap hari. Dan saya telah qada sampai umur saya lahir sebenarnya benda tu. So, 60 tahun saya dah qada, kirakan berapa saya patut baca, saya dah baca. Tapi alhamdulillah pada hari itu Allah SWT bagi saya hidayah. So selepas tu start Ramadan ni, saya memang alhamdulillah Syawal ni pun dah habis dah satu Quran, dan Zulkaidah ni pun saya dah habis berapa juzuk. InsyaAllah saya akan teruskan, ya, daripada apa yang Ustaz Abi cakap. So bukan apa, saya cerita ni untuk bagi iktibar kepada anak-anak mas semua yang saya kasihi. So kalau saya yang bukan seorang hafaz, walaupun banyak juga menghafal Al-Quran, saya boleh buat tak sampai 1 jam satu hari pun. Anak-anak lain, anak-anak mas, lelaki dan perempuan, insya-Allah buatlah. Terlebih lagi yang mana dah hafaz, ya, lebih mudah untuk baca setiap hari satu juzuk, ya. Kalau ada emergency tak habis tu bolehlah qada sedikit, tapi janganlah tinggal sampai 2-3 hari tak baca langsung Al-Quran. Saya ambil iktibar ni juga daripada sebab saya rapat juga dengan pengurusi Mekeh Quran Kusu di Isparta, Ustaz Khalil Ibrahim. Kalau travel dengan dia tu memang dia tak tinggal dalam kereta tu, ada masa dia baca Quran. Kemudian dia buat tazkirah. Dan saya perhati, saya rasa memang dia amalkan sangat. Saya tak tanya, tapi saya rasa memang dia seorang yang mengamalkan sangat baca Al-Quran satu juzuk satu hari. Jadi begitulah maknanya, bagilah sama-sama kita usaha, ambil masa. Ada surah tu boleh 25 minit je, tak sampai sejam, tak ada setengah jam. Ada tu, ada ambil juzuk, tapi ada juzuk-juzuk tu yang panjang sikit. Tapi cubalah, ya anak-anak sekalian, boleh ya baca satu juzuk satu hari. Begitulah juga ibu bapa, kita sama-sama supaya bulan Ramadan jadi latihan, kita teruskan. Selain pada itu juga, kita perbaikilah mana-mana perkara-perkara kebaikan yang kita buat. Kita sambung dosa-dosa yang kita kurangkan dan kita tinggal, kita teruskan untuk bulan Syawal, Zulkaidah.
sehingga sampai bulan latihan Ramadan sekali lagi nanti insya-Allah. Ya, anak-anak dan ibu bapa yang kasih sekalian, sama-samalah kita berusaha. Seterusnya juga insya-Allah, maknanya dalam kehidupan kita seharian ini pelbagai cubaan dan sebagainya kita temui, dan saya ingin mengulangi apa yang Ustaz Abi dan Ustaz Baiz sebut. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun menjadikan dan membawa Al-Quran ini sebagai panduan. Dan kalau ditanya akhlak Rasulullah itu, keluarlah mana kulul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi sama-sama lah kita lihat Al-Quran, cuba hafal Al-Quran dan faham maknanya. Jadi pada pengalaman saya, kalau dalam tempat kerja orang dah tahu, saya kata bila orang persoalkan suatu perkara teknikal tentang engineering, saya sebagai engineer, saya sebut, kalau kita orang Islam, kita refer Al-Quran dan Sunnah, sebab hadis kata macam tu, taraktu fikum amrayn, kan, Al-Quran dan Sunnah. Kamu takkan sesat kalau kamu ikut dan hidup kamu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam perkara engineering, saya sebut, bila orang sebut aja mechanical ini, pump ni macam mana ya, saya kata saya kuat terus PTS, sebab saya memang tahu jugalah, memang komiti review dan juga yang dia buat PTS dan juga OEMS Petronas tu, saya kata prosedur ni kata macam ni. Kalau alam tu 6 work class dia, kelas dunia dia adalah 6 alam per hour per konsul untuk seorang operator. So 6. Jadi kalau kita 10, kita dah tak world class. Macam tu. Benda-benda lain pun saya put macam tu juga, macam Al-Quran juga. Jadi marilah kita sama-sama jadikan hidup kita ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadilah kerja-kerja kita itu, kalau kita orang finance, ikutlah prosedur finance dunia dan Malaysia. Kalau kita kerja HR, begitu juga, ikutlah landasan dunia dan juga Malaysia, undang-undang Malaysia dan lain-lain. Begitulah dalam finance, dalam HR, dalam engineering, dalam admin dan perkara-perkara lain, kita ada undang-undang, kita follow lah ya, Islam, Al-Quran dan Hadis. Kalau Sunnah tu, kalau kehidupan lain yang bukan melabitkan Al-Quran dan Sunnah, kita ikutlah undang-undang Malaysia, supaya kita sentiasa comply dan patuh kepada segala peraturan dunia dan juga akhirat. Setakat itu sahaja, dan saya sepenuh Ramadan ini ingin Syawal ini, Zulkaidah, memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan yang ada kepada Mas. Berilah feedback ya. Kalau ada terkasar bahasa, ada kesilapan apa-apa, insya-Allah bagi pihak Mas sebagai pengurusi ALP dan juga urusan sekolah, mewakili guru-guru memohon jutaan ampun dan maaf kepada semua ibu bapa, pakar, pelajar-pelajar dengan apa segala kekurangan yang terdapat pada Mas. Berilah feedback, berilah komen, insya-Allah kita sama-sama memperbaiki sekolah. Dengan itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung Pakar yang ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Rizwan atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan sesi mesyuarat agung Persatuan Permufakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Smart Tahfiz yang ke-8. Dijemput kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Permufakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Smart Tahfiz bagi sesi 2024 hingga 2026 untuk naik ke atas pentas.
seolah-olah macam awak pegang macam tu. Tinggal sama sikit. Bismillah. Allah. Uthman. Allah. Gimana seterusnya? Baik, seterusnya saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abi Mahfuz bin Said Ahmad selaku yang dipertua Jawatan Kuasa Persatuan Permufakatan Ibu Bapa dan Guru Madrasah Uthmaniyah Semat Tahfiz bagi sesi 2024 hingga 2026 bagi Mesyuarat Agung sesi yang ke-8 ini. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan katsiran, insya-Allah. Majlis kita akan memula. GM kita saya akan serahkan kepada timbalan setiausaha untuk membaca ini mesyuarat yang lepas kita selalu ada hak kopi. Apa boleh download daripada QR. Ini mesyuarat yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan pembentangan minit mesyuarat yang lepas. Sebelum tu tuan-tuan boleh buka buku minit mesyuarat dari QR yang telah disediakan semasa pendaftaran sebentar tadi. Baik, saya mulakan pembentangan minit mesyuarat yang lepas pada 1 Jun 2024. Dimulakan dengan ucapan pengerusi majlis, bacaan doa, bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian diteruskan dengan ucapan alwan yang dipertuakan Encik Nyutan Syahrullah bin Syahrudin, ucapan pengetua MAS Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Baiz Izzuddin Wan Mustafa. Kemudian diteruskan dengan pembentangan dan penerimaan minit mesyuarat agung paket kali ke-6 dan laporan tahunan paket tahun 2023 hingga 2024. Pembentangan, penerimaan dan meluluskan laporan keuangan paket 2023 hingga 2024. Kemudian kita terus pergi kepada membahaskan cadangan dan usul yang lepas. Baik, saya beri masa kepada tuan-tuan untuk membaca semua usul dan jawapan. Tuan-tuan boleh rujuk semua ini di dalam buku mesyuarat. Pada ibu bapa yang ada apa-apa perkara berbangkit, bolehlah untuk mengangkat tangan untuk bertanya yang berkaitan. Mungkin ada mikrofon yang boleh disampaikan nanti.
ada mana-mana ibu bapa perkara-perkara okey daripada mesyuarat lepas atau usul lepas jalanan lepas. Ada apa-apa soalan? Jika semua dah baca, tiada soalan, saya mohon 2 orang wakil untuk mengesahkan dan menyokong minit mesyuarat. Minta seorang wakil untuk mengesahkan. Seorang wakil pengesahan dan seorang lagi penyokong. Puan sekali lagi nama. Saya tangkap. Saya mencadangkan minit mesyuarat ini untuk disahkan. Baik, terima kasih Puan. Okay, seorang lagi penyokong. Saya Muhammad Absul bin Abdul Aziz, saya sokong minit mesyuaratnya. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hadim dan Cik Muhammad, nama apa? Ahmad Yusof. Okay, terima kasih atas pengesahan dan penyokong. Okay, seterusnya saya serahkan Majlis Mesyuarat Agung Pakat kepada Yang di-Pertua Ustaz saya Abi Mahfuz dan saya Ahmad. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Mesyuarat kita telah diluluskan tadi, misalnya lepas diluluskan, insyaAllah. Untuk tahun ini, kita tidak mempunyai banyak usul. Ada lebih kurang 4 cadangan kat sini, kalau boleh dibentangkan cadangan tersebut. Ada dekat skrin tak? Saya akan baca cadangan ini. Boleh paparkan kat skrin tak?
Saat ini cadangan usul Bapa boleh melihat sekitar selalu. Sebelum pada cadangan usul ni, saya nak pergi kepada pembentangan untuk laporan kewangan, di mana laporan kewangan kami akan dibaca oleh Bendahari Cik Fitri, insya-Allah, untuk memberikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menetapkan untuk laporan kewangan pakat dari Jun 2024 sehingga April 2025. Seperti yang dapat dilihat di dalam laporan tersebut, ia baki awal pada 1 Jun 2024 berjumlah 18,214 dan 10 sen. Lepas tu ada pada 6 bulan 6 2024 ada reflex service charge berjumlah RM100, dan pada 14 hari bulan 8 ada separuh infak pakat yang telah digulirkan pada bulan 8 tersebut yang berjumlah RM50, RM30, RM500 dan RM50. Dan pada 26 hari bulan 9 tahun 2024 ada check service charge clearing berjumlah 50 sen untuk bayaran pada tarikh yang sama untuk bayaran program MAS yang disumbangkan oleh pakat sebanyak RM2,000 dan program kemasyarakatan RM500, kos untuk potong rumput dan pokok RM400, sewa roro RM300 dan sumbangan kepada Tafiz Miftahul Jannah sebanyak RM200. Jadi total semua RM3,400. Dan pada 17 bulan 12 ada sumbangan juga, sumbangan daripada pakat untuk jamaah pakat akhir tahun emas sebanyak RM1,000 dan check service charge clearing 50% juga. Pada 24 bulan 1 tahun ini, tahun 2025, pakat telah setuju untuk menaja bayaran servis untuk satu mesin kowe di MAS. Kalau ikut di sini, amount dia RM1,069.80, termasuk ada servis clearing charge untuk cek RM50. Dan pada 17 bulan 4 ada terimaan untuk juran pakat 2025 untuk 97 orang pelajar bagi tahun ini. Total amount RM9,700. Dan juga ada baki yuran yang diterima pakat untuk tahun 2024 bagi 9 orang pelajar, total RM900. Dan akhir sekali untuk sambutan jamaah Hari Raya pada hari ini, pakat telah setuju untuk taja kambing golek dan lain-lain yang berjumlah RM3,500. Jadi baki terakhir setakat 30 bulan 4 tahun 2025, duit pakat baki ada dalam RM20,372.80. Dan laporan ini telah diaudit oleh Ustazah Wafila dan Ustaz Abdul Hamid dan disahkan Ustaz Iwadibi sendiri dan diluluskan oleh Pengajar Kerja Raya. Okay, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kami minta macam tadi juga lah, ada orang yang cadang untuk laporan ini diluluskan, seorang lagi untuk sokong. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Fitri
Perbelanjaan telah dibelanjakan oleh pakat adalah untuk sekolah dan juga untuk anak-anak kita. Termasuk juga kita memberi sumbangan rehan kepada anak-anak yang berjaya khatam Al-Quran. Kita buat di dua tempat, satu di masjid, satu lagi dekat ada yang tertinggal satu orang tak sempat nak bagi, so kita bagi dekat airport di sana. Itu so anak-anak sebagai penghargaan kepada mereka anak-anak yang dah menghafal Al-Quran. Bagi saya, anak-anak ini satu kebanggaan ibu bapa. Penat lelah mereka menghafal Al-Quran bukan satu perkara yang mudah. Para ustaz lebih mengetahui betapa susahnya menghafal Al-Quran. Jadi penghargaan seperti ini perlu ada daripada pakat sendiri. Malahan daripada ibu bapa sendiri sebenarnya untuk anak-anak, bagilah penghargaan kepada mereka sebagai sokongan kita atas usaha penat lelah mereka menghafal Al-Quran. Dan bagi anak-anak sendiri juga, jangan putus asa. So itulah sumbangan pakat, dan kembali balik kepada sekolah, kembali balik pada itu anak-anak. Sekali lagi, sekiranya tidak ada soalan untuk diluluskan kewangan pakat pada tahun ini. Assalamualaikum. Saya Saiful Rizal Zainal Abidin mencadangkan jasa kewangan diluluskan. Terima kasih kepada ada catatan. Cadangan sudah ada, satu sokongan kepada cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramli Ali, saya mengusul yang kedua kali. Terima kasih dan Allah akan kerja. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada saya atas kelulusan kewangan kita, dan kita akan pergi seterusnya kepada agenda untuk berkaitan dengan cadangan dan juga usul. Sebagaimana saya sebut tadi, usul kita, cadangan kita ada 4 sahaja. Untuk saya baca insyaAllah seperti selalu memaparkan cadangan. Ada cadangan pencadang daripada Nurul Asidillah Bidya Allah. Saya melihat ada penambahan pelajar bagi kelas Yuzuni Banat. Mohon pihak madrasah memandang serius akan hal ini dalam memberi keselesaan pada guru. Adakah mereka dapat menyantuni semua pelajar tasmih? Yang kedua, penekanan adab dan akhlak 5 minit sebelum tasmih. Guru-guru kelas memberi tazkirah kepada para pelajar tadabbur ayat Quran dan hadis berkaitan adab dan juga akhlak, selaraskan untuk pelajar bani dan juga banat. Yang ketiga, bahasa Turki, mohon kelas ini diadakan berterusan sebulan sekali untuk semua pelajar dan seminggu sekali untuk pelajar target. Perlu penambahan pembendaharaan kata dalam bentuk perbualan agar mudah nanti ketika di Turki. Cadangan daripada Encik Muhammad Faizal dan juga Puan Hasfazira, minta diadakan kelas bahasa Turki lebih awal supaya anak-anak lebih mahir. Cadangan daripada Puan Hazwani binti Muhammad Nur, saya mencadangkan jika boleh pada hari melawat, iaitu hari Ahad, ibu bapa dibenarkan untuk membawa anak keluar sekejap, seperti pergi makan atau membeli barang, dan masa melawat dipanjangkan sehingga jam 1 petang. Cadangan daripada Encik Saiful Rizal bin Zainal Abidin, saya mencadangkan agar ibu bapa yang mempunyai kemudahan klinik panel atau tinggal berdekatan mas atau mempunyai kelapang masa diberi kelonggaran untuk membawa sendiri anak mereka yang tidak sihat ke klinik. So itu 4 daripada ibu bapa, 4 penama daripada ibu bapa, dan saya serahkan kepada kedua penjawab. Terima kasih kepada saya Mahfuz. Okey, menjawab ini adalah cadangan, ini bukan usul. Sebab usul adalah menggubal perlembagaan. Ini adalah cadangan yang diajukan supaya dilaksanakan emas.
Jadi cadangan adalah kekal sebagai cadangan, tapi saya akan respon terhadap cadangan yang dibangkitkan. Pertama daripada Puan Nurul Asdilah, ada penambahan pelajar baik kelas Yuzune Banat. Pihak madrasah mana serius akan hal ini dan memberi keselesaan pada guru, adakah mereka dapat menyantuni semua pelajar tasmid? Untuk makluman tuan-puan, pelajar-pelajar Yuzune sebagaimana kita telah bagi tahu daripada awal, kita boleh terima maksimum sehingga 20 orang pelajar pada satu masa. Sebab pelajar-pelajar Yuzune berbeza daripada pelajar-pelajar Hafizli. Terutama apabila pelajar Hafizli ini masuk cycle yang lebih tinggi, mereka guru memang tak akan mempunyai masa yang cukup untuk tembak jika bilangan pelajar cecah 15 orang. Jadi pelajar Yuzune tak, dia berbeza, dia boleh bahkan untuk cukupkan jumlah kelas bagi pelajar Yuzune sebenarnya 15 orang, 15 hingga 20 orang. Jadi sekarang ni jumlah pelajar Yuzune kita tak sampai pun pada 20 orang. Sekarang ni di Banat kita ada lebih kurang 16 ataupun 17 orang pelajar. Jadi jumlah itu insyaAllah masih lagi memadai, dan insyaAllah kami juga akan tengok jika akan datang berlaku lagi pertambahan pelajar, kita akan fikirkan untuk buka satu lagi kelas. Wallahu'alam. Jadi itu untuk makluman yang beberapa. Untuk pelajar Hafizli, macam saya beritahu tadi, maksimum kita boleh terima sehingga 15 orang, tapi normalnya adalah 10 hingga 12 orang pelajar pada satu masa. Okey, itu untuk bilangan pelajar di dalam kelas. Berkenaan penekanan adab dengan akhlak 5 minit sebelum tasmid, guru-guru kelas memberi tazkirah kepada pelajar, tadabbur ayat Al-Quran atau hadis berkaitan adab dan akhlak selaraskan untuk pelajar Bani dan Banat. Cadangan ini sangat bagus. Kita memang sebenarnya telah memberi makluman kepada para guru untuk boleh mengadakan tazkirah kepada para pelajar setiap hari sekurang-kurangnya 5 minit. Dan itu tak menjadi masalah, cuma cadangan ini untuk kita selaraskan, kami akan tengok baliklah insya-Allah. Untuk bahasa Turki, mohon kelas ini diadakan berterusan sebulan sekali untuk semua pelajar dan seminggu sekali untuk pelajar target. Perlu penambahan perbendaharaan kata dalam bentuk perbualan agak mudah nanti ketika di Turki. Okey, menjawab kepada persoalan ini, untuk makluman tuan-puan, kelas bahasa Turki kita memang sebelum ni kita adakan kepada semua pelajar. Tapi apa yang kami melihat adalah pelajar-pelajar kalau mereka ni dah mula sampai kepada cycle 5 dan ke atas, mereka rasa terbeban dengan kelas bahasa Turki. Sebab apa? Sebab kelas bahasa Turki mengambil waktu tahdir mereka. Jadi yang menyebabkan esok tu mungkin tasmid, mungkin tak tasmid. Jadi kami ubah approach kepada pelajar-pelajar. Tambah satu lagi adalah pelajar-pelajar ni oleh kerana bahasa Turki kita seminggu sekali ataupun beberapa kali dalam seminggu, dalam sebulan, maka pelajar-pelajar ini dan mereka rasa tidak ada keperluan lagi untuk bercakap bahasa Turki. Jadi mereka mengambil perkara itu sebagai perkara enteng lah. Tidak bercakap, tidak tekan, tak ada keperluan lagi. Sehinggalah barulah mereka pergi ke Turki. Dan apa approach kami tukar adalah untuk tahun 2025 kami wajibkan kelas bahasa Turki ini kepada pelajar-pelajar yang cycle 5 dan ke bawah supaya mereka ada basic terlebih dahulu. Kemudian untuk pelajar-pelajar target yang akan pergi ke Turki, kami dah ada senarai target, terutama pelajar target kategori 1 dan 2. Kami wajibkan mereka dimasuk kelas bahasa Turki intensif 3 bulan sebelum terbang ke Turki. Dan intensif tu memang kita bagi tahu memang apa yang kena cakap dalam kelas, nak cakap dengan guru macam mana, sebagaimana yang kita telah praktikkan kepada pelajar-pelajar yang ke Turki pada tahun 2024. Dan alhamdulillah sebenarnya kita tengok progres mereka berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni adalah lebih baik. Mereka lebih dari sudut bahasanya lebih bagus bercakap, cuma tinggal lagi untuk mereka kekal praktik. Masalah pelajar-pelajar kita di sana yang mana masalah common juga adalah apabila mereka berkelompok, mereka tidak bercakap bahasa Turki. Dan insya-Allah kami pun masih lagi mencari solusi macam mana, sebab
di Turki mereka pun telah diasingkan. Kalau kata dom, memang dia diasingkan dom. Kelas pun dah diasingkan. Tapi apabila bercakap, masih lagi bercakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tak bercakap bahasa Turki. Kan? Jadi itu juga berbalik kepada keadaan pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar Melayu di sendiri. Kan? Dan insya-Allah kami harap kelas bahasa Turki ini nanti insya-Allah kita bercadang untuk adakan setiap minggu pada pelajar-pelajar target. Kemudian selepas 3 bulan ni kita akan sambung balik kepada pelajar-pelajar biasa, kan, yang mana kelas bahasa Turki sekarang ni diajar sendiri oleh guru kita Ustazah Siti Nur Aqilah, yang mana kan Ustazah Siti Nur Aqilah tahu apa keperluan pelajar sebab dia bekas pelajar bahasa Turki sendiri. Nak cakap apa dalam kelas, cakap apa dengan kawan, itu semua insya-Allah kita akan cuba untuk counter lah. Jadi itu juga menjawab untuk cadangan daripada Cik Muhammad Faizal dan Puan Asfariza. Kemudian cadangan untuk boleh melawat, saya cadangkan jika boleh pada hari awal, iaitu hari Ahad, ibu bapa dibenarkan untuk membawa anak keluar sekejap seperti pergi makan atau membeli barang. Dan masa melawat dipanjangkan sehingga jam 1 petang. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Cadangan ni kami perlu telusuri lebih lanjut sebab kami sebelum ni memang kalau untuk pengetahuan tuan-puan, dah lama kita pernah ada sesi outing. Tapi yang masalah dengan sesi outing ni, ramai sangat ibu bapa terbabas masa. Belum cerita kita macam contoh home team pun ramai lagi terbabas masa. Kalau masa melawat yang pendek itu juga lagi ramai yang terbabas masa. Jadi sebenarnya apabila kita buka ruang untuk melawat, itu adalah untuk lebih kepada tuan-puan dapat berborak dengan anak tuan-puan. Kalau untuk beli barang, tuan-puan bawa ke sekolah, itu lebih baik untuk bercakap. Tapi walau bagaimanapun kami akan cuba bincang jika dapat dilaksanakan. Tapi untuk panjangkan waktu melawat sehingga jam 1 petang, saya bimbangi ia juga akan memberi kesan kepada kelas tahdir pada hari Ahad petang. Sebab apa tuan-puan? Pelajar biasanya pukul 12 tengah hari adalah waktu qailulah. Mereka perlu qailulah sebelum mereka mulakan kelas tahdir petang. Kalau tak, kelas tahdir petang tu memang akan mengantuk terus. Dan jadi itu kenapa kami buat waktu melawat sampai pukul 12 tengah hari. Okey, dan yang terakhir daripada Encik Saiful Riza, saya mencadangkan agar ibu bapa yang mempunyai kemudahan klinik panel atau tinggal berdekatan emas atau mempunyai kelapangan masa untuk diberi kelonggaran untuk membawa sendiri anak mereka yang tidak sihat ke klinik. Ini pun kami akan bincang lebih lanjut insya-Allah. Dan kalau kata di pihak pentadbiran tidak mempunyai masalah, kami akan maklumkan balik kepada pihak tuan-puan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak tambah sedikitlah ya dari segi yang bahasa Turki tadi tu. Mungkin kalau belum dilaksanakan oleh pihak sekolah, kita pilih beberapa hari seminggu tu hari bercakap bahasa Turki saja. Ya, hari bercakap bahasa Turki saja. Jadi semua orang di sekolah tu, termasuk guru, termasuk Ustaz Baiz sendiri, kena cakap Turki. Nak makan tengah hari tu, dia kena cakap apa, asam oleh yang ke apa ke, dia kena cakap bahasa Turki lah. Maknanya supaya dapat berlatih. Kalau tidak, siapa yang tak cakap bahasa Turki tu, kalau lebih 5 perkataan bahasa Melayu denda RM1 ke. Dia kena macam tu lah. Saya lah, pengalaman saya dulu, kalau bahasa Inggeris tu, kalau bahasa Arab tu macam tu. So kita paksa tu, maknanya kalau dia nak tanya nasi tu, dia tanya, dah bahasa pun nak minta nasi dengan bibi tu kan? Dia pun tanya, nasi apa dia kawan dia, tahu lah sebut. Itu satu benda yang kita minta lah sekolah pertimbangkan dan cuba laksanakan beberapa hari seminggu. Macam tu lah. Kalau tak semua pun, maknanya makan tengah hari tu semua bahasa Turki saja. Ataupun waktu petang dalam kelas, hari ni waktu tu bahasa Turki saja. Bahasa lain tak boleh. InsyaAllah kita cuba consider dan kita cuba laksanakan supaya anak-anak ni lebih
lebih lancar, lebih baik dari bahasa Turki sebelum mereka pergi, dan juga insya-Allah untuk penggunaan mereka bahasa Turki di Mekah nanti insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, bahasa Turki saya dengan kawan sahur ini juga bahasa Turki. Ustaz-ustaz yang belajar bahasa Turki, Ustaz Akilah kena ajar ustaz-ustaz ni ajar bahasa Turki. Ibu bapa pun sama, datang sekolah tu kena sepatah dua bahasa Turki kan. Dan saya nak tambah juga, satu hari mungkin dalam seminggu bahasa Turki, satu hari dalam seminggu bahasa Arab. So buat tetapkan kat situ bahasa Arab dah ada dah. Dah ada dah. Maknanya anak-anak tak boleh cakap Arab, tak tahu dah. Tak boleh cakap Turki, tak tahu dah. So anak-anak di samping santai-santai sahaja, tak perlu nak stres-stres. Santai-santai sahaja. Kalau tu boleh hafal sampai 10 juz, 5 juz, maka bahasa Turki dan bahasa Arab ni enteng saja, mudah saja insya-Allah. Cuma praktislah kan, sama ada di ruang-ruang makan, di ruang-ruang tertentu nanti akan ditetapkan oleh pihak sekolah atau pihak guru. Tempat tersebut menggunakan bahasa, ruang makan menggunakan bahasa Turki pada hari tersebut. Nak pergi ke tandas bahasa Turki, nak masuk dalam kelas bahasa Turki, dan beberapa perkataan yang wajib digunakan oleh pelajar, perkataan yang common sense, perkataan yang biasa digunakan. So bagi saya itu satu kebaikan anak-anak boleh dapat. Semakin banyak bahasa kita menguasainya, maka semakin hebat seseorang itu. Seperti mana di Turki itu apa yang menawan Salahuddin Ayyubi kan, Muhammad Al-Fatih menguasai, tak silap saya, 7 kepada 12 bahasa, yang menyebabkan salah satu kejayaan dapat menawan Konstantinopel. Bahasa dia pergi ke mana-mana, tidak ada orang boleh menipu dia, dan dia tahu rentak negeri tersebut, negara tersebut, bagaimana dia nak mengurusnya. So begitulah kekuatan bahasa. Kita cuba sebaik mungkin. Apatah lagi memang di Uthmaniyah, madrasah Uthmaniyah memang sudah diwawarkan, diketahui oleh ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke Turki. Maka ambillah peluang tersebut, ibu bapa pun ambillah peluang tersebut untuk menggalakkan anak-anak untuk berbahasa Turki dan juga berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Kerana Al-Quran itu bahasa Arab. Ibu bapa, kalau ada cadangan-cadangan lain, saya bukakan untuk ibu bapa bertanya selain daripada yang telah tercatat. Sementara kalau ibu bapa nak nak memaklumkan ataupun ingin bertanya sesuatu, boleh saja, nanti akan disampaikan mikrofon ke situ. Dan sementara itu saya juga nak memaklumkan bahawa insya-Allah untuk tahun ini saya cuba untuk kita sama-sama menambah baik prasarana madrasah, yang mana ada 3 benda yang saya mohon untuk kita sama-sama membantu sekolah untuk anak-anak kita. 3 benda ni untuk anak-anak kita dan untuk kita sebenarnya. Ibu bapa ketahuilah bahawa apabila kita membantu sekolah dari sudut kewangan secara jelasnya, inilah tempat yang terbaik, sebab kita tahu, kita nampak, kita lihat, dan apa yang kita laksanakan tersebut, kita berikan tersebut akan kembali kepada kita semua, dari anak-anak, melalui anak-anak, bukan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya ingin tunjukkan, kalau boleh, Ustaz ada tak yang untuk saya launchkan tentang wakaf untuk paparkan kat sini. Ada 3 wakaf yang saya ingin sama-sama kita contribute untuk anak-anak kita. Ketiga-tiga benda ni untuk anak-anak kita, bukan untuk sekolah sebenarnya, untuk anak-anak kita. Dan juga ini boleh pakai juga development. So itu dia wakaf. Ada 3 wakaf, iaitu wakaf mesin basuh, wakaf untuk membeli mesin basuh, wakaf untuk membeli mesin pengering, dan yang ketiga wakaf untuk membuat ampayan. Ampayan nak buat sempurna sikit supaya anak-anak bila hujan tu tak basah. Anak-anak taklah orang kata tengah-tengah tasmek tiba-tiba hujan, dia bergegas nak turun, nak ambil. Kadang-kadang saya melihat basah kat situ, jatuh pakaian kat situ atas lantai, dan kita buat sempurna. Itu yang saya pergi bersama dengan AJK ke Perak. Kita melihat bagaimana mereka menguruskan ampayan. Sangat sistematik kat situ, dan kita cuba applykan kat sini. So wakaf kat situ, ibu bapa, wakaf ni yang saya buat ni lama, dan ibu bapa akan berkekalan pahala selama mana anak-anak menggunakan ampayan tersebut. Selama itulah pahala wakaf akan mengalir kepada kita. Dan saya harap perkara ini dapat dibuat dengan segera. Begitu juga mesin basuh. Mesin basuh sudah ada, tetapi nak ditambahkan. Satu dah rosak, satu lagi kita nak tambahkan, mungkin 2 ataupun 3 lagi. Dan mesin pengering juga untuk anak-anak gunakan, supaya senang ketika musim hujan, mereka boleh terus keringan, tidak ada masalah untuk mereka tunggu. Dan kemudian ada sistemnya. Ustaz Faiz sendiri bersama dengan kami dahulu ketika Perak, macam mana aturan yang dibuat, siapa yang bertugas, yang menghantar anak pakaian-pakaian, ambil balik untuk dilipat dan sebagainya, diletakkan atas katil masing-masing. Sebab itu Ustaz Faiz ada memberi saranan supaya baju-baju ni mesti ada nama anak-anak. So ibu bapa mesti sentiasa pesan kepada anak-anak agar anak-anak tulis nama pada baju bahagian dalam tu, ataupun jahit ke, supaya bila dia hilang atau apa-apa yang berlaku pada baju tersebut dapat dicari tuannya. So ibu bapa diminta untuk alert. Bila anak-anak pulang bawa pakaian baru yang lain tu, pastikan pakaian tersebut dah ada nama. Tanya anak-anak dah ada nama ke belum, agar senang. Tidak ada pelajar yang tak mengaku itu pakaian mereka. So itu 3 perkara yang menjadi wakaf untuk kita agar ibu bapa contribute. Okay. Ini adalah harta wakaf yang akan kekal selama mana barang-barang tersebut kekal, dan selama itulah kita akan mendapat pahala. Setakat ini 3 benda tu saya nampak benda yang penting untuk digunakan oleh anak-anak. Yang paling penting ada 2, iaitu mesin pengering dan juga ampayan. Ampayan tu kalau boleh sah. Dan menyebut tentang ampayan, saya suka dekat sini untuk saya meminta izin kepada semua ibu bapa sebagai ahli pakan. Kita ada kelebihan, tak silap saya, pada kewangan 20,000. 20,000 ni lama sudah tak bergerak. Itu adalah duit tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak minta izin, kalau diizinkan, nak menggunakan duit itu untuk membuat ampayan. Sebab ampayan ni saya takut lambat. Sebenarnya projek ni sepatutnya awal lagi dah. Sebab nak menggunakan duit pakat ni nak kena minta izin daripada ibu bapa. So ada 20,000 kat situ yang lama tak digunakan. So kita nak gunakan untuk
apa itu membuat ampaian secepat yang mungkin. Saya tak pasti berapa kos ampaian tersebut. Kata Ustaz Baiz ada sebut dekat saya anggaran lebih kurang kat situ, tapi saya tak ingat sangat. Cuma nak guna, mungkin tak gunakan 100%, kita tinggal sedikit. Kemudian penambahan daripada sumbangan-sumbangan. So, adakah saya minta keizinan untuk menggunakan selayaknya jumlah, kita ada dulu saya nak menggunakan 15,000 wang pakat yang mana nak diberikan untuk penggunaan ampaian tersebut. Saya nak minta izin daripada ahli pakat semua penggunaan wang tersebut untuk ampaian, penggunaan apa itu membuat ampaian. Ada kos berapa Ustaz? Okey, terima kasih kepada saya Tuan Mahfuz. Jadi kos untuk kita buat ampaian tempoh hari adalah lebih kurang 15,000 untuk ampaian sahaja. Ampaian kita akan buat di Bani tu, di hadapan 2456 tu kita akan ada lebih kurang 6 ampaian yang mana kita akan sangkut guna penyangkut baju dan siap ada awning untuk memastikan mengelakkan daripada baju tersebut kena tempias hujan dan sebagainya. So ada bangkangan setuju, adakah bersetuju? Itu ada duit ibu bapa, duit iuran tak silap saya, duit iuran ibu bapa. So dia akan transfer, dia akan tukar kepada wakaf. Setuju? Senyap je. Setuju? Tak bunyi kuat Setuju Alhamdulillah. Saya rasa ramai, macam dekat parlimen orang ramai setuju. Alhamdulillah, saya gembira sebab duit iuran ibu bapa tersebut, saya tak pasti berapa, 100 orang tu kita akan gunakan sebagai harta wakaf. Lama dah saya duit tu tak bergerak, so kita gerakkan dengan tu, dan duit tu akan bertambah insya-Allah kan, daripada iuran-iuran beberapa setiap tahun insya-Allah, dan kita akan gunakan kembali kepada anak-anak, untuk anak-anak kita gunakan insya-Allah. So kalau setuju, alhamdulillah, ini bendahari boleh take note kat situ, juga pihak sekolah boleh take note kat situ, dan kita akan tambah lagi, kita tengok berapa penambahan yang sepatutnya untuk membuat awning yang lebih baik, dan baki insya-Allah mesin basuh dan juga mesin pengering insya-Allah. Ibu bapa ada apa-apa nak sampaikan cadangan, saya buka sekarang sebelum kita tutup, sebab kita ada majlis kat sini. Saya dimaklumkan kita ada dekat sini ustaz-ustaz nak pergi ke Duri kahwin Ustaz Izzat, so habis awal kat sini. So alhamdulillah kita dapat habis awal insya-Allah. So ada ibu bapa ada apa-apa nak ni, saya bilang sampai 5. 1 2 3. Ini habis-habis awal, kambing kita dah sampai belum? Kambing sampai. Kambing tu anak-anak tu kan, untuk anak-anak, untuk ibu bapa semua, sumbangan daripada pakat. Okey, kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak Mas yang bertugas rumah semalam. Saya datang semalam, saya tengok mereka sedang memotong, duduk atas ni, buat ni cantik-cantik. Jazakumullah khairan katsira kepada semua anak-anak tahfiz Mas yang bertugas lumus untuk menceriakan dewan ini. Sekali lagi ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kalau tidak ada apa-apa, Puan Siti ada apa-apa, Puan Intan ada apa-apa, Ustazah, Puan Hajah, silakan.
berkongsi berita gembira ketika saat ini untuk tahun 2025 kita telah dapat 5 orang Al-Hafiz dan Hafizah. InsyaAllah dalam masa beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi, insyaAllah kita akan menerima lagi beberapa berita gembira. Kita mengharapkan lagi beberapa orang pelajar-pelajar bani kita dan banat untuk khatam lagi insyaAllah 30 juzuk. InsyaAllah sebagaimana yang kita janji dengan pakat, kita akan adakan majlis khatam tu di Masjid Sentosa bila dia mencukupi 5 orang insyaAllah. So siapa pelajar-pelajar yang lain tu harap-harap cepat khatam supaya kita boleh raikan lah insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan tahniah kepada para asatidzah atas pelajar yang telah khatam menghafal Al-Quran. Tidak ada apa-apa, saya akan tutup mesyuarat agung kali ke-8 tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk jawapan hari raya. Falyatafaddal masykura. Jazakumullahu khairan katsiran. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli jawatan kuasa pakat 2024 hingga 2026. Dan seterusnya dipersilakan kepada ahli jawatan kuasa pakat 2024 hingga 2026 untuk mengambil tempat di bawah. Ya, sementara bergerak tu, saya nak ambil sikit masa ni nak bercerita pasal perkembangan bertumas lah So Alhamdulillah, sebagaimana sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak mungkin tahu yang Mas ada tanah di Uluyam. Tanah yang asalnya tanah cantik, belakang ada sungai, dekat World of Phalaenopsis Uluyam, Sungai Kamin. Tanah tu kita dah develop jadi pusat kuda, archery, memanah, berkuda, memanah, ada mini zoo, ada kafe. Alhamdulillah, dan kita ada pelajar yang ranking nombor 1 dalam Malaysia memanah berkuda. Dan juga dia ranking nombor 12 dalam dunia, yang menang tandingan memanah Eropah di Perancis awal tahun ni rasanya ataupun 2 tahun lepas. So dan Alhamdulillah baru ni Menteri Belia dan Sukan YP Hanayo ada datang melawat. Datang melawat ke tapak di sana. Sama-samalah doa insya-Allah supaya projek itu berjaya, kerana ia akan membantu Mas dari segi kewangan insya-Allah. Selain daripada itu juga kita jemputlah semua ibu bapa dan anak-anak yang mana berminat, insya-Allah pusat tu dia akan ada Tibet, dah bekerjasama dengan Kementerian Human Resource, Belia dan Sukan dan juga 2-3 lagi untuk menjayakan projek tersebut lah. Dan kita dapat support daripada pihak pegawai pejabat daerah, PBT dan lain-lain. So insyaAllah bagi yang berminat, insyaAllah anak-anak kita pun kita akan start adakan program berkuda dan mana kita akan ajar mereka sehingga mereka pandai. Boleh buat benda tu sebab ni sukan-sukan sunnah. Dan selain itu kalau ada anak-anak yang lain yang ingin dibentuk, boleh kontak kami, Puan Haji Nubaya. InsyaAllah kita boleh susun untuk membentuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan hingga boleh jadi world class lah. Ada rank dalam beliau insyaAllah. Itu saja sedikit daripada perkembangan tanah emas di Uluyam. Selain itu juga tanah emas yang dekat belakang sini pun kita insyaAllah akan appoint arkitek firm yang baru, dan kita akan proceed dengan projek-projek sekolah seterusnya lah, selepas kita dapat kelulusan-kelulusan yang terpaksa kita patuhi dari segi undang-undang Malaysia. Sama-sama doakan insyaAllah supaya semua projek-projek ini berjaya membantu Mas di dalam meneruskan
usaha melahirkan anak-anak tapis profesional, insyaAllah. Itu saja. Boleh jemput makan sekali lagi ya, dan saya serah baliklah kepada pengurusi majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.